Hai kawan-kawan, jom kita kenali objek yang terdapat di dalam kelas. Objek yang pertama, meja. Ya, yang kita guna untuk buat kerja dan letak barang. Objek kedua pula, kerusi. Untuk kita duduk dengan selesa. Yang ketiga, papan putih. Cikgu biasa guna untuk menulis. Objek keempat pula, tingkap. Laluan untuk udara keluar masuk kelas. Objek kelima ialah pintu. Yang biasa kita guna untuk masuk dan keluar kelas. Objek seterusnya, jam dinding. Kita selalu cek masa rehat dan balik di jam dinding. Objek yang terakhir ialah buku. Bahan yang kita guna untuk belajar, membaca, mengira dan menulis. Itulah antara contoh-contoh objek dalam kelas. Kawan-kawan pernah nampak tak?